Hai semua, dalam dapur rasa hari ni Kak Ike nak masak lauk kampung yang ringkas tapi memang sangat sedap, iaitu sambal telur pipit ikan bilis. Pedas, masin, pahit-pahit sikit, best wow. Dah ready ke nak salin resepi? Jom kita masak. Mula-mula, kisarkan bawang merah, bawang putih, cili padi dan belacan hingga halus. Yang ni Kak Ike guna chopper tau, sebab tak nak bagi bahan kisar tu berair sangat. Nanti lambat garing. Ketepikan dulu bahan kisar ni. Seterusnya, panaskan minyak dalam kuali dan masukkan ikan bilis. Goreng ikan bilis tadi hingga betul-betul garing. Tip nak bagi sedap, korang guna bilis belah yang nipis macam Kak Ike guna ni. Best tau. Bila bilis sudah garing, masukkan pula telur pipit. Basuh dulu telur pipit tu sebelum humbar dalam minyak. Goreng sekejap sampai telur pipit mula layu dan naik bau. Sekarang, masukkan bahan yang kita kisar tadi ke dalam kuali. Tumis seketika hingga sambal jadi wangi dan sedikit pecah minyak. Dah elok rupa sambal je tu, masukkan asam gelogo dan sedikit air. Biarkan sambal merenih. Tujuannya supaya telur pipit tu jadi lembut dan rasa masam serta pedas bersatu. Masa ni pun dah rasa tak sabar nak makan. Air tu Kak Ike letak beberapa kali tau sampai telur tu jadi lembik. Tapi terpulalah kalau korang suka telur tu rasa keras, letak air tu sekali dua pun dah cukup. Perasakan dengan garam, gula dan sedikit serbuk perasa ikut cita rasa anda. Kacau rata dan ingat ya, jangan terlebih masin sebab ikan bilis tu kan dah ada rasa masin semula jadi. Kan terlebih rasa bahaya pula buaya ada darah tinggi tu. Sambil anda kacau-kacau tu lenyek-lenyek sikit telur pipit dalam kuah. Cara ni tujuannya untuk buat sambal jadi lebih pekat dan rasanya lebih sedap. Bila sambal dah pekat elok dan cukup rasa, tutup api. Dah siap sambal telur pipit ikan bilis kita. Jom intai aksi Kak Ike masak secara live di TikTok Majalah Rasa setiap hari Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Ingat makan, ingat rasa. Jangan lupa tonton ya.